Kalau saya nak tanya anda soalan ni, mana lebih selamat menurut anda? Simpan RM25,000 dalam bank atau pegang 10 keping 1 dinar emas ni? Kebanyakan orang akan jawab, bank lebih selamat. Tapi, jom kita tengok dalam tempoh 10 tahun, bila anda simpan RM25,000 tunai, dengan kadar inflasi 2 ke 3% setahun, tanpa sedar kuasa beli duit itu menyusut. Nilai sebenar simpanan anda boleh jadi sekitar RM20,000 sahaja. Nombor nampak sama, tapi nilainya makin berkurang setiap tahun. Sekarang kita tengok pilihan kedua. RM25,000 yang dibukukan dalam bentuk 10 keping 1 dinar emas. Dengan purata kenaikan harga emas sekitar 10% setahun dalam masa 10 tahun, nilai 10 dinar itu boleh mencecah hampir RM43,000. Duit kertas makin hilang nilai, emas pula makin bertambah harga. Sebab itulah penyimpan emas yang berilmu tak simpan semua duit dalam bank. Mereka tukarkan sebahagian simpanan kepada emas fizikal untuk lindungi nilai jangka panjang. Jika terdetik di hati anda nak mula simpan emas dengan cara yang betul, isi saya form, saya bantu anda sebaiknya.